Tuan-tuan semua, hak ni diberi oleh perlembagaan. Semua orang bawah undang-undang baru ni berumur 18 tahun ke atas didaftar secara automatik dalam sistem dan dia boleh mengundi. Penting mengundi ni untuk pilih pemimpin, pilih parti yang akan bentuk kerajaan. Kalau tuan-tuan silap pilih, dapat PH. Pandai pilih, dapat PAS. Tak berapa, tak ketahuan nak pilih mana, dapat BN. Kali ini, penjelasan parti-parti nampak rancak pasal pakat bertokak. Dalam PH di peringkat persekutuan, duk sekali BN, mai PRN Johor, tokak hang aku. Di sana dia umdap, di sini dia dak. Kerajaan persekutuan, PH campur dengan BN. Mai di Johor ni, asin-asin, lawan. Dia mau 56, kau ni pun 56. Kita masuk duduk tengah, cerak. Boleh undi kat kita. Tuan-tuan sekalian, politik polanya telah berubah. Pada satu petak, mereka campur cium mulut. Dalam satu petak yang lain, berkata tak campur. Tak cium mulut Tak mau dah. Serik. Di persekutuan, PH boleh bentuk kerajaan kerana sokongan BN. BN ada 30 kerusi, campur dengan PKR 30 kerusi, campur DAP 40, campur PAN. Tak ingat dah PAN dapat berapa? Tak tahu, tak ambil tahu. Kita tak ambil tahu. Campur dengan Sabah Sarawak, bentuklah kerajaan. Anwar Ibrahim jadi PM dengan bantuan BN. Ni orang-orang BN di Johor. Hampa telah menobatkan Anwar Ibrahim jadi PM. Kalau hampa tak sokong, dia tak jadi PM. Mai di Johor, Anwar Ibrahim hari-hari marah. Marah Kak An Hafiz, MB Johor. Marah sungguh-sungguh ni. Dia kata budak lah, tak cerdik, tak baca buku. Dia lupa kata di persekutuan, hak dia boleh jadi PM tu. Mereka ni lah sokong dia. Kalau tak sokong dia di federal, dia tak boleh jadi PM. Tapi bila ada kuasa, dia main marah budak tu lah. Kata hang tak baca buku. Gamak dia kata aku tu lah. Orang BN kena marah kat Anwar Ibrahim tu. Marahlah kat PH, janganlah undi mereka. Undi PAS. Bila cobaan. Bila mai lawan kempen di Johor, mereka buat macam tak kenal hak aku. BN tak kenal PH, PH tak kenal BN. Berlawan berentap. BN jajah jasa sebagai kerajaan negeri. PH jajah jasa sebagai kerajaan persekutuan. Berlawan.